Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kami dalam program podcast ini yang bertemakan Sembang Pentas Generasi. Seperti biasa, saya dan juga co-host saya, Dini Rashid, akan menemuduga seorang yang sangat istimewa di hati saya especially. Beliau ialah Datuk Hafsah Hassan. Seorang legenda dalam bidang penulisan. Saya excited sangat hari ni. Sebab ini you ni excited sangat. Excited lah. Saya jumpa dengan Datuk Hafsah Hassan ni. Okay, biasa saja. Kita tanya Datuk, pertama kali saya bagi pihak Yayasan Nur Inspirasi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk kerana sudi menjadi tetamu dan meluangkan masa yang sangat precious ya dalam hidup Datuk itu untuk hadir bersama-sama dalam program kami ini. Biar saya kenalkan, ini adalah co-host saya. Seorang rasa kenal. Muka dia Datuk pernah tengok rasa macam pernah jumpa. Tapi tak ingat di mana. Dia pernah ramai datang. orang cakap macam tu. Kalau saya lalu depan orang cakap, muka je pernah nampak. Datuk, dia pernah datang ke makan-makan dekat restoran Datuk. Sebab dulu lain sikit kan wajahnya. Sekarang dah matang sikit. Dulu very neat kan, bersih. Oh ya ke? Sekali bila dia dah macam panglima zaman Kerbawara tu. Tadi ya ke? Umi suruh simpan je. Tak apa, nanti saya akan potong. Kita mulakan podcast kita perbincangan kita hari ini dengan beberapa soalan nak tanya background lah, latar belakang Datuk. Silakan Dini. Silakan. Datuk, okay. First of all, terima kasih kerana sudi hadir. Saya sebagai orang kata penggiat seni juga kan. Budak-budak baru ni sangat-sangat berbangga dapat bersama dengan Datuk. Hari ni kita nak tanyalah macam-macam tentang pengalaman hidup, kisah hidup ataupun latar belakang lah. Senang cakap, okay, Datuk asal dari mana? Boleh tolong terangkan? Ramai yang nak tahu ni sebenarnya. Sebab orang tahu semua Hafsah Hassan ni di belakang tabir je. Itulah dia. Memang kita belakang eksklusif di podcast ni kita nak cerita pasal Hafsah Hassan. Kita cuma kat belakang backdrop aja sebenarnya. So saya lahir Kota Tinggi Johor. Okey. Lahir saja, tapi saya membesar di Singapura. Okey. Kerana bapa saya polis Marine di Singapura. Masa tu Singapura sebahagian daripada Malaysia, Melaya lah masa tu. Dulu Strait Settlement. Strait Settlement. So saya besar kat sana dan bersekolah di sana dan saya dapat pendedahan dalam bidang kesenian dan budaya di Singapura. Di Singapura. Sebab waktu itu Singapura lah tempat kegiatan berbagai-bagai dari persuratan, kebudayaan, perfilman, surat khabar kita, utusan, berita harian semua di Singapura dulu. Jadi saya terdedah pada kegiatan di situ bermula di Singapura. Boleh minta maaf saya nak tanya, anggaran tu pada waktu tu tahun berapa? Masa tu saya masa tu saya sekolah rendah lagi dalam tahun awal 60-an lah maksudnya masa tu kira masa kegemilangan filem-filem Melayu masa tu dekat Singapura. Betul. Jalan Jadi Ampas, Jalan Ampas. Ada dua je penerbit syarikat penerbitan filem dan Shaw Brothers. Di situ. Jadi hub kesenian ni memang kat sana. Semua sana, pusat teater di sana. Apa-apalah dulu dia panggil pancaragam. Lepas tu jadi kugiran, lepas tu orkestra, semua di sana. Dan jadi memang kebetulan ayah saya tu dia ketua blok ketua, kita duduk Cantonment Road, Police Barrack. Dia ketua kawasan tu, Cantonment Road atau orang panggil Duxton Plain macam itulah. Jadi dia terlibat dalam semua aktiviti. Dia bukan penggiat seni, tapi dia mengetuai pancaragam, mengetuai macam-macam. Jadi saya dengan ayah sangat rapat. Dan ke mana dia pergi, saya akan ikut. Saya memang rapat dengan ayah. Saya sampai form 1 masih lagi tidur dengan bapak. Anak bapak lah. Ayah main instrumen apa? Tak. Bapak saya dia bukan aktivis seni, tapi dia mengetuai. Mengetuai kebudayaan, pancaragam, ceramah ugap, apa-apa je sebab dia ketua barak tu. Jadi Datuk selalu ikut lah. Bila ikut memang ikut. Terdedah pada
pertandingan Quran, syarahan agama, hiburan pancaragam, rakaman drama. Waktu tu umur berapa itu? Masa tu saya baru darjah 4-5. Kecil lagi. Awal dah dapat pendedahan dalam bidang seni. Jadi memang belajar dekat Singapura? Ya, belajar kat Singapura sehingga ayah saya bersara. Tapi waktu tu Malaysia baru ditubuhkan dalam tahun 65 kalau tak silap saya. Jadi saya mula sekali menulis. Sebelum tu saya memang sukalah. Tapi tulisan budak-budak lah. Kan tulis sajak lah, tulis cerpen. Tapi tak pernah diterima lah kan. Kata orang syok sendiri je lah. So, tapi bila bapa saya di Singapura, dulu dia panggil Radio Singapura. Dia ada satu program tajuknya Sekawan Satria. Sekawan Satria ni seminggu sekali diisi oleh program pasukan-pasukan polis ataupun pasukan bersenjata beruniform. Tentera, polis, marine, apa-apalah. Jadi ayah saya bawa pasukan dia tu untuk rakaman drama radio. Drama radio. Jadi saya macam biasa ikut. So bila dah habis rakaman tu diorang buang-buang skrip gitu kan, saya ambil lah skrip tu. Sebab saya suka. Jadi skrip tu lah merubah hidup saya lah. Maknanya saya begini rupanya buat skrip drama. Kan? Sebenarnya saya bermula dengan menulis drama. Yalah, mungkin orang di luar sana dia tak tahu, sebenarnya dia tahu Dato' Hafsah Hassan ni sebagai lirisis je Umi. Tapi dia tak tahu penulis skrip juga yang sangat-sangat hebat. Apa drama, skrip drama yang pertama yang dimainkan di Radio Singapura? Saya pendedahan awal sebelum drama radio, masa tu belum ada radio, TV. Sebelum drama radio tu saya membuat satu skrip teater. Sebab masa tu ada, tapi ikut pemikiran kanak-kanak lah. Ketika zaman sekolah lah ni. Zaman sekolah ketika penubuhan Malaysia, setiap blok tu kena buat persembahan. Sekali blok kita kena buat drama. Jadi saya ada, walaupun saya dalam usia yang muda, kawan saya pun orang dewasa. Kan ada satu kakak tu cikgu, kita panggil dia Cikgu Hawa Muhammad. So dia kata, "Ocha tulis skrip pentas." Saya tak pernah tulis. Saya ingat saya dah 4-5 gitu lah. Saya tak tahu. Dia tahu saya ada minat tapi tak tahu. Tak apa, Kak Awa ajar. Dia ni aktivis drama pentas. Terkenal waktu dia di Singapura kan. Teater lah. Teater. Yes, Ah. teater. So cubalah. Dia kata tak tahulah Kak Awa, saya tak biasa. So dia kata tak apa, Kak Awa ajar. Saya akan kenang budi dia sampai matilah. So dia kata okey begini. Dia cerita, okey kita tulis cerita Damak. Damak ni cerita mulut ke mulut. Kan Piramli pernah jadikan filem. Jadi dia cerita Damak ni gini semualah. Habis saya cuba nanti Kak Awa check. Kan? Jadi dialah yang memandu saya. Jadi itu skrip pertama. Tapi bukan cerita original, bukan ori lah, cerita dari mulut ke mulut. Dan kita pentaskan. Dan saya berlakon. Kak Awa direct. Kan? Itu first. Lepas tu bila bapa saya bersara, kita balik ke Malaysia. Sebelum tu nak beritahu mak saya orang Riau. Riau. Bapa saya separuh Melaka, separuh Johor. Tapi bapa saya berpindah ke Melaka. Mak saya tak nak balik Malaysia sebab dia kata nanti dia sebatang kara apa semua kan. Tapi bapa of course lah dia nak balik kan, kampung dia. Jadi kami berpindah. Tapi itu perubahan hidup yang ketika itulah saya dalam umur 12 tahun, 13 tahun itu kan. Rasa macam satu penderitaan lah daripada hidup di kota Singapura, balik ke kampung, rumah tepi sawah, tak ada lampu macam ni. Dulu kan pakai lampu pub. Saya tiap-tiap petang menangis. Kan? Yalah kawan-kawan kan membesar di sana, dekat sini lain betul kehidupan kita kan. Sana kita sebebas burung di angkasa, kat sini kita peruk kan macam di penjara. Tapi saya terus menulis. Kan? Saya untuk terus alihkan perasaan yang ke kesepian itu kan. Tapi alhamdulillah waktu dulu kita ada entrance examination waktu darjah 6 untuk masuk ke sekolah menengah. Jadi waktu tu masih di Singapura. Bila saya nak lulus, mak saya belikan saya transistor radio. Apa tu ni? Transistor radio tu radio kecil. Sekarang ni nama dia transistor. Sekarang ni iPad lah HP. Dulu transistor radio ni macam handbag lah kita taruh. Kecil aja. Kecil. So macam ni lah macam we all bawa handphone tapi dia about this size lah kan. Bawa lah ke sana sini. So saya dengar. Jadi saya dengar radio tak boleh dipisahkan.
kan, dengan drama, dengan lagu, dengan apa kan. Tu macam walaupun masa tu peringkat muda, tapi saya kata saya dengar lagu-lagu zaman Nat King Cole, kan tua daripada kita kan, zaman apa Ray Charles semua tu lah. Lagu Indonesia, Sam Simon. Big Selamat, anak-anak muda sekarang tak tahu. Tak tahu lah tu. Saya tahu. Neil Sedaka. Yes, Neil Sedaka. So Elvis Presley, Albert Hamperdin dah kemudian. Dia dah kemudian. Elvis Presley. So skrip, jadi bila dia bagi radio tu lagi saya dekat dengan benda-benda macam ni. Kemudian bapa saya pula belikan saya typewriter. Okay. Alhamdulillah lah, saya rasa saya sangat bertuah dengan mak dan ayah yang understanding. Padahal mak saya tu bukan dia sekolah ke apa kan, tapi sampai dia nampak bakat Datuk. Agaknya lah. Saya memang alhamdulillah lah. Datuk apa yang Datuk buat dengan typewriter tu? Pada waktu tu typewriter besar kan. Ayah Datuk Remington belikan untuk ni untuk budak kecil untuk beli satu typewriter. Memang dia tahu memang ada minat lah. Yang kata kecil, tak kecil lah, dah juga dah about Form 1 lah. Form 1 baru 13 tahun lah masa tu. So I keep on writing lah. So saya dah mula buat drama radio berdasarkan skrip contoh ni kan. Tapi of course setiap kali dibuat kena reject lah. Itu masuk ke radio Melaya lah. Tapi radio Melaya lah. Radio Singapore. Memang pada waktu Datuk bagi tahu dekat ayah yang saya minat nak menulis nak. Tak bagi tahu, saya sendiri je. Dia ayah mak dia dapat insting tiba-tiba tu bagi typewriter So when I was in Form 3, my first drama radio diterima. Radio Singapore. Radio Singapore. Masa tu saya tingkatan 3 lah. So dapat bayaran $40 lah, $40 lah. Masa tu ringgit juga kita panggil kan. Ringgit. So itu memang lepas tu saya menulis sajalah kan. Pasal dapat duit kan. Kemudian saya duduk asrama. Bila duduk asrama tu yang antara pendorong ialah kawan-kawan yang tengok kita ni, dia orang pun bagi sokongan. Dan kita pun ada duit, asyik belanja kawan, kawan kita ramai. Kat Johor Tak, di Melaka. Di Melaka. Saya Johor ni kira persinggahan ajalah. Okey. So I keep on writing lah. Sejak bila mulanya berpindah minat daripada skrip drama kepada lagu? Ya, lama juga sebenarnya. Saya dalam masa menulis skrip drama, saya menulis sajak, menulis cerpen, semua kan. Masa kat sekolah aktif lah dalam bidang sajak, very aktif, penulisan drama, berlakon, sastra semua. Sastra. Saya memang alhamdulillah memang kata pelajaran sastra dengan bahasa Melayu tu senantiasa A lah tiap-tiap tahun. Alhamdulillah. So lagu-lagu yang itu kemudian kan? Ialah kemudian, tetapi masih masa tu di bangku sekolah. Masih di bangku sekolah, belum terdedah pada lagu lagi. Selepas tu bila ada TV buat drama, buat tahun 60-an ada tu. 60-an ada tu. Saya mula menulis lirik ni bila saya bekerja di RTM. Dalam saya masuk RTM awal 73. 73. So saya ingat itulah Din Osman, dia penerbit hiburan radio, dan Mindayang Wee Yao Jin yang baru meninggal. Wee Yao Jin. Dua orang ni lah yang pertama. Din Osman lah orang pertama sebab dia tengok, dia macam tahu. Mana dia tahu yang Datuk ni memang ada bakat menulis? Saya ingat sebab dia tengok saya menulis sajak agaknya. Kan? Saya pun tak tahu datang tolong tu. Sebab lirik lagu dengan sajak lebih kurang. Lebih kurang dari segi bahasa kan. Saya kata saya tak tahu, cuba dia kata. Tapi dia bagi saya satu lagu yang mula-mula suruh saya buat lagu saduran. Lagu tu Demi Russo, lagu tu My Friend the Wind, title the song. So tapi saya anti lagu-lagu saduran. Saya suka lagu barat. Saya suka lagu Indonesia pun saya suka, tapi saya tak suka ada bahasa ni. Kan? Lagu nak yang My Friend the Wind. You want the saya nak original song. Sebab dia kata tolong cuba. So I kata, I cakap dengan you, I tak boleh buat Din. Sebab I konon-konon kita pejuang bahasa lah. Konon. Lagu saluran. Saduran. Tukar bahasa. Okey. Saduran. Apalah awak ni diri saduran pun tak tahu. Inilah generasi baru yang mengecewakan saya. Ubi, saya tak tahu. Okey, minta maaf. Tapi tak it's okay. Faham. So maknanya Datuk. So I did, but only the title. Bayu Temanku.
title of the song. So bagi dia je saya boleh buat, Bayu temanku. So saya tak buat. So dia continue lah, lagu tu dirakam nyanyian Salamia Hassan. Oh, masih ada Bayu temanku title, but saya cuma bagi title saja. Title lirik tak? Bukan. Tapi dia bagi satu lagu saya tak ingat title dia, saya buat itu bahasa Malaysia. Tak ingatlah saya title tu. Truly your lyric. Truly my lyric. Lagu tu saya tak silap Real Jin kalau tak silap saya. Itulah hanya bagi tajuk je saja, My Friend the Wind. Dan saya kata memang saya tak nak buat sebab hati saya tak ada langsung kan. Jadi Din tak putus asa, dia bagi saya melodi baru. Pun untuk rakaman album Salamia Hassan lah. Original song lah. That was my first song. Tapi you remember the name of the album? Tak ingat. Tak ada. Itu yang saya tak ingat. Saya rasa Datuk ni terlampau banyak sangat lagu sampai terlupa. Yelah, lama lagi. Anggaran 300 ada? 200? 1000. Uish. Liriknya? Jauh lebih 1000. Tapi bukan saja lagu-lagu album, lagu komersial, lagu iklan, lagu patriotik, lagu korporat, lagu campaign, budaya bahasa kita. Salah satu lagu yang saya rasa saya tak akan lupa lah lagu tu. Lirik Datuk tu. Lagu Setia. Masa tu kan Datuk, saya kerja di RTM. Kementerian Penerangan. Orang besar ni. Orang besar. Dan masa tu menteri kita Allahyarham Datuk Mat Rahmat. Lagu Setia tu sangat-sangat hebat. Dia ada kaitan dengan rukun negara. Cuba Datuk cerita sikit. Macam mana Datuk boleh buat lirik yang begitu hebat? Nanti kita minta one of us nyanyi lagu tu. Setia yang mana Mi? Yang demi negara yang tercinta. Zaman sekolah tu. Itu Datuk punya lirik. Zaman sekolah ada yang masih tak ada lagi. Macam mana Datuk dapat Datuk dapat peluang untuk membuat lagu tu? Lirik lagu tu. Terima kasih pada Allahyarham Datuk Mat Rahmat lah. Dia panggil saya, minta kata cuba buat sesuatu lagu yang ada kena dengan rukun negara. Tapi masa tu arahan mesti nak cepat saja kan. Jadi saya pun okeylah. Satu penghormatan oleh menteri kan. Itulah saya buatlah tu. Alhamdulillah. Tapi masa tu kita buat lirik saja. Tak ada lagu lagi. Macam mana boleh dapat kita kepercayaan untuk memberi kepada Datuk Afzal Hassan pada waktu tu? Kira macam memang dah selalu buat lirik lah. Dah dahsyat. Itu tahun 80-an saya mula lirik, tahun 70-an. Dah agak 10 tahun ni. Dan masa tu Datuk adalah sebahagian saya daripada bekerja di RTM. Warga RTM masa tu. Kira rapat lah dengan Umi. Yalah, tapi dia bos. Saya orang kecil je. Lagu Setia tu masa saya bekerja dululah, bertugas ya. Saya bertugas selama berapa tahun hampir 40 tahun lah dengan kerajaan, berbagai-bagai Perdana Menteri dan sebagainya. Tapi saya rasakan lagu Setia itulah lagu yang saya takkan lupa. Sebab dia ada kaitan dengan setiap hari Isnin. Yang berhormat Allahyarham Menteri kan, dia akan minta kita perhimpunan bulanan. Dan kita diperlukan untuk menyanyi lagu tu sebelum kita angkat tangan berikrar rukun negara. Masa tu kan Datuk, bila lirik tu, bila kita menyanyikan lagu tu, meresap kepada jiwa kita. Sayangkan negara, hormat, dalam prinsip-prinsip rukun negara tu. Macam mana Datuk boleh mencipta lirik macam itu yang begitu hebat? Sebab kita dah diberi panduan. Lirik tu hendaklah berlatar belakangkan rukun negara. Jadi agak mudah lah untuk saya sebab dah ada panduan. Kan? Dan saya rasa sebab kecintaan pada negara ni memang ada. Zaman kita dulu, kita berkobar-kobar tentang negara ni. Tak tahu anak-anak sekarang ni tak tahulah kan. Saya tak nak komen lah, nanti anak muda marah kat saya. Betul, berkobar-kobar menulis macam tu kan. Jadi itulah kerana dah ada asas, iaitu rukun negara sebagai panduan. Dan dulu kita mesti belajar tentang rukun negara kan. Wajib. Di sekolah kalau temu duga untuk minta kerja pun dia suruh baca rukun negara. Jadi itu memudahkan sedikit lah. Dan lebih memudahkan bagi saya kerana ketika itu hanya buat lirik. Tak ada melodinya. Yang kita jadi susah apabila ada melodi tu, kita nak buat lirik, nak ikut nota dia, jadi I will take time lah. So maknanya
cipta lirik dulu baru lagu. Melodi. Tapi sekarang lagu dulu. Dua-dua pun boleh. Baru lirik. Yang mana lebih susah? Itu tanya juga sebenarnya. Yang mana lebih susah? Buat lirik dulu lah senang, kan? Saya tak fikir apa kan. Just fokus apa yang saya nak buat. Penulis lagu tu lah yang kena ikut lirik ni kan. Terbalik lah. Faham. Itu cerita dia. So itulah bila saya buat tu, dan saya tak tahu apa lagunya pun saya tak pernah dengar kan. Saya pun tak tahu siapa kompos. Sehingga pertama kali saya dengar Francis Carpenter nyanyi di TV, lagu yang original tu. Lemahnya kaki saya dengar lagu tu sebab melodi slow dalam tu macam mana nak naik semua demi negara. Gitu kan masa dulu Allah. Lepas tu dia rancakkan sikit. Bila saya kata Allah kenapa ni tentang negara macam ni semua melemahkan macam lagu cinta-cinta pula kan. Habis baru saya tahu lagu tu dikompos oleh Datuk Ahmad Dasila. Yes. Okay. Jadi itulah, jadi kemudian dia buat macam-macam versi sekarang kan. Orang muda pun ada buat versi dia orang. Alhamdulillah lah. Itu sumbangan yang kecil lah untuk negara. Tu kira malas segar lah memang sentiasa dia memang akan malas ada. segar. Kalau nak cerita pasal malas segar, banyak lagu Datuk yang dalam malas segar. Umi ingat tak lagu? Umi, bagi awak peluang dulu. Saya nak tanya Datuk. Sekarang ni ramai yang mungkin tahu pasal nama Datuk Afzal Hassan. Seorang yang sangat-sangat hebat lah. Dan Datuk telah bekerja dengan ramai orang lah, artis yang sangat-sangat hebat. Kita ada Siti Nurhaliza, kita ada Ellie Katz. Siapa lagi kita Sudirman, ada Fauzia Latif, Fauzia Ahmad Fauzia Ramli tak ada? Itulah. Sebab terlalu tinggi standard dia, saya takut nak bagi skrip saya. Elok janganlah. Dia pelakon. Okay. Elok janganlah. Tapi itulah. Nama-nama yang kalau kita tengok list, nama-nama yang sangat hebat. Kalau nanti penonton-penonton semua boleh tengok list, memang sangat-sangat hebat. Cuma saya teringin nak tahu satu. Sebab tadi Umi cerita pasal lagu-lagu patriotik kan. Saya nak seorang yang sangat-sangat sinonim dengan lagu patriotik yang kita rakyat atau bergenerasi kita orang lah, budak-budak ni semua, budak-budak muda ni. Saya muda budak-budak muda ni yang akan tahu, tapi kita tak tahu lebih dalam tentang Allahyarham Tan Sri Sudirman Haji Arsyad. Datuk ada buat lagu juga. Datuk. Okey. Datuk. Jadi Datuk pernah buat lagu untuk dia. Allahyarham. Saya terbabit dengan Allahyarham ni sejak dulu dia buat album EP tu cuma 4 lagu je, satu album kecil. EP orang panggil EP extended play dia panggil kan. Cuma 4 lagu. Itu rakaman dia pertama setelah dia menang bintang ATM tahun 76. Jadi album pertama dia tu saya sumbang 2 lagu. 2 lagu yang dia menang dalam pertandingan. Iaitu Jali-Jali dengan ada lagi satu lagu lah. So saya buat untuk dia Suratku Yang Ini dengan Teriring Doa. Itu 2 lagu pertama original rakaman dulu kita panggil Piring Hitam oleh Allahyarham Datuk Sudirman lah. Selepas tu almost hampir ke semua album dia, hampir semua adalah saya menyumbang. Macam mana Allahyarham ni? Apa tu? Salam Terakhir ya. Salam Terakhir tu pun salah satu lagu kan. Macam mana orangnya? Dia seorang Allahyarham ni katanya rapat kan? Ya, rapat sebab dia memang saya anggap dia seorang artis yang bijak seorang artis yang bijak, yang komited, yang serius dalam bidang industri hiburan ni lah. Walaupun dia qualified lawyer, tapi dia mengorbankan kerjaya dia, profession kerana minat yang sangat dalam bidang ni kan. Pengorbanan dia besar. Baik, Umi nak tanya ke saya nak tanya dulu? Awak lah tanya. Okey, saya tanya. Baik, saya nak tanya, memandangkan kita berbincang tentang lagu-lagu patriotik kan. Kita tahu salah seorang insan yang sangat-sangat hebat dalam industri seni yang telah membentuk industri kita lah. Orang kata legend, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Datuk ada bekerjasama dengan dia? Ya, saya ada bekerjasama seawal rakaman pertama album Allahyarham lah. Allahyarham merakamkan album pertama dalam bentuk EP. EP tu maknanya ada 4 lagu sajalah. Selepas dia memenangi bintang ATM tahun 76. Dalam 4 lagu tu 2 lagu adalah diambil dari lagu yang dia masuk dalam pertandingan tu, Jali-Jali dan sebuah lagu barat saya tak silap kan.
Kemudian saya menyumbang 2 lagu, iaitu Teriring Doa dengan Suratku Yang Ini. So selepas itu boleh hampir setiap album dia, rakaman baru dia, saya terbabitlah menyumbang lirik untuk dia. Sebab mungkin generasi sekarang ni kurang tahu. Kita tahu dengan lagu tanggal 31 kan. Tapi sebenarnya Datuk Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad ni, dia membentuk industri kita lah. Dia punya fenomena zaman dulu Umi mungkin tahulah kan. Saya tengok dalam YouTube dia orang cerita balik. Dia sangat-sangat hebat. So saya nak tahulah macam mana bekerja dengan seorang yang sangat-sangat hebat seperti Datuk Sudirman. Kita tak nafikan lah, Allahyarham memang antara biduan lah, kita boleh kata biduan ataupun nyanyi yang macam dia kata membentuk industri muzik ketika itu, dan salah seorang yang sangat-sangat popular. Saya boleh bercerita sedikit macam mana dia boleh sampai peringkat itu, kerana kita agak rapat. Dia rapat ni? Seperti adik lah kepada saya. Allahyarham ni seorang, kita semua tahu dia qualified lawyer. Dia mengorbankan kejayaan sebagai lawyer kerana memberi tumpuan yang 100% dalam bidang seni suara. Dia seorang yang amat rajin, amat kuat bekerja dan amat committed. Boleh katakan dia involve, dia terlibat semua dalam rakaman tu. Bukan sebagai penyanyi, dia akan dia yang akan memikirkan tentang konsep, tentang tema, dan kalau dia ada show, dia dengan saya akan bincang tentang buat skrip dia, maknanya tentang props dia. Jadi dia memang, saya rasa tak ramai artis kita yang begitu. Maknanya dia terlibat in the total package. Total package. Everything bukan saja menyanyi. Bukan saja menyanyi. Itu sebab dia pun tahu, saya pun selalu cakap, nak ikutkan penyanyi, nak ikutkan dari segi suara, dia tak adalah sehebat macam Jamaah Bila contohnya, kan. Suara dia. Tapi dia kerana komitmen, dan dia pun menyanyi. Kalau cuba kita dengar lagu-lagu dia, dia nyanyi dari hati tau. So lagu dia dengan jiwa. Jadi kesan lagu itu pada kita lama. Dia bukan sekadar menyanyi. Contohnya dia nyanyi lagu Berisik Khabar, contohnya kan. Itu Datuk buat? Atau yang Terasing, atau Salam Terakhir. Yang tu kan, paling kita dan kalau dia nyanyi lagu rancak, dia bersemangat. Dengan lagu rancak, kata balik kampung, kan, Jamila, Coket Road, itu lirik dia lah. Yang Salam Terakhir tu, itu lagu terakhir dia? Tidak. Itu album antara, sebelum tu, lepas tu ada lagi album lain. Salam Terakhir tu kita buat masa tu. Apa idea di sebalik lagu tu? Apa yang masa Datuk tulis apa idea? Itu menarik jugalah. Masa tu ada pertandingan ABU, Asian Broadcasting ni ada pertandingan international lah, ASEAN country. So lagu Manan, lirik saya, Aku dan Duniaku, kalau tak silap saya, mewakili Malaysia. So pertandingan di Singapura. So lepas pertandingan tu kita duduk di hotel, masa tu Hotel Equatorial lah, dah tak ada lagi rasa saya, dia, Mike Bernie, pengurus dia masa tu Mike Bernie, saya, dia, Mike Bernie dan Sauda Ismail. Sauda Ismail masa tu wartawan hiburan terkenal lah. Jadi kami berempat duduk kat hotel, bercerita lah tentang itu, tentang ni, tentang live. Sudirman ni saya anggap dia adik, saya boleh bagi dia macam Datuk. Macam apa Umi bagi Dani itulah. Kan. Boleh keras dia. Boleh keras, boleh terus terang kan. Direct lah. So dalam tu kita cakap lah, apalah you sudah macam tu lah. You petik jari 10 datang, saya cakap kan. Apa yang you nak pura-pura. Dia panggil Kak Chah lah. Dia Kak Chah lah. Okay. Kan. So tentang masa tu kita bercakap tentang hati lah. Tentang kekecewaan. Sad moment lah masa tu kan. Because he cannot move on lah. He cannot move on pengalaman dia tu. Itu sedih lah. Saya kalau tu saya sedih. So lepas tu dia kata, dah saya kata cari aja, ramai orang kan. Kakak pun boleh tolong carilah kan. So tapi dia punya alasan tu menarik juga. Dia kata, Kak Cha, dia kata, saya dah lah tengoklah badan saya ni dah lah kecil, tak handsome kan. Masa tu orang pilih saya. Yang pilih saya tu cantik, lawa. Kalau tak kerana dia cerita kerana apa? Dia punya alasan dia kan. Kalau dia tak sayang, dia banyak pilihan lain. Kenapa saya dipilih? Jadi dia hold to that. So pada saya,
awak ni sebenarnya you're falling in love with love, I kata kan. You're not with love with person because it's not reality kan, tidak menghadapi kenyataan. Anyway, saya tak payahlah nak cari. I don't think I will live long, dia kata. Masa tu dan masa tahun pertengahan 86 89 gitulah. Kan? 89 gitulah. Jadi dia minta lagu tu. Dia tak minta tak. Kita bercerita je. Saya kata macam kau cakap macam tu. Itulah saya kata dia tu kita boleh kata itu cakap orang putus asa. Kita tak ada iman lah. Tak. Saya just rasa saya akan mati muda. Dia kata gitu kan. Dia kata. Dia kata gitu kan. Dan kita pun marah lah sebab ketika itu kita tengah bercakap tentang kecewa kan. Mungkin kalau dia rasa kecewa, dia rasa gitu. So tu bila sekembalinya dari festival tu di balik kat Malaysia, kebetulan dia sedang merancang buat album baru. So buat album baru, so bila antara melodi yang saya terima lagu dari Manat, saya teringat cerita di situ kan. Teringat cerita yang kita berbual. Tu saya buat salam dapat tu. Ilham. Dapat melodi kosong. Melodi kosong. La humming saja or something. Humming. And then Datuk yang bentukkan lagu tu je ke arah lirik tu lah. Saya buat lirik tu sebab saya terkenang lah. Jadi saya buat. Lirik yang Datuk cipta ni kan memang menyengat lah. Right? Dan membawa kesan yang sangat mendalam kepada pendengar. Okey, saya bagi beberapa lagu yang saya sangat suka dan saya selalu nyanyilah. Tapi hari ni sebab co-host saya ni penyanyi, saya tak boleh menyanyi lah. Okay. Tapi dulu-dulu kalau saya buat banyak kerja di penjara-penjara dengan banduan-banduan muda, saya selalu keluar masuk penjara. Bukan saya ni banduan kan. Saya buat kerja-kerja amal lah. Okay. Dalam penjara-penjara saya selalu nyanyi beberapa lagu. Salah satunya Biarku Menjadi Lilin. Allahu Akbar. Memang siapa penyanyi dia? Ali. Kumpulan Pelangi. Saya minta maaf, itu saya tak apa nak tahu. Boleh tolong bagi. Menjadi lilin. Menerangi. Memberikan cahaya. Okey, satu lagi yang saya sangat macam terkesan sangat yang saya guna juga masa saya keluar masuk penjara tu ialah lagu Bila Diri Disayangi. UK. UK. Lagu tu lagu ketuhanan. Dini tahu. Cik nyanyi lagu tu. Nak tahu sikit. Lagu tu. Alamak Mi. Bila Diri Disayangi. Terkejut lah Mi. Saya tak ingat lirik ya. Tiada tempat tertentu di gurun di lembah, di darat di air, siapapun. Tak ingat lirik. Chorus saya ingat. Bila disadari diri disayangi. Amai. Memang lagu tu memang saya gunakan Datuk untuk memberi semangat kepada banduan-banduan muda di penjara-penjara. Lirik-lirik ni Datuk dapat ni berdasarkan cerita sendiri ke ataupun ilham tu dari mana Datuk? Yalah, dia menulis lirik ni macam ni. Kadang-kadang saya tak terus menulis, mengambil masa yang lama sebab saya heran yang penulis liriknya kata dia 2 hari dah boleh siap. Ada yang pernah kata 5 minit pun boleh siap. Saya kata, itu ChatGPT tu. Saya tak berani lah kan. Saya tak berani. So bila saya dapat melodi tu, saya selalu dapat melodi tu, saya dengar melodi tu dan saya hingga melodi tu hidup dalam minda saya lah. Hingga saya boleh humming the song. Kan, humming the song, maknanya saya menjiwai lagu tu. Melodi tu dulu. The word is menjiwai. Menjiwai. So saya teringin juga lagu sekarang kurang jiwa. Mungkin banyak macam Dini kata tadi, mungkin ini salah satu cabaran lah bagi orang yang nak terlibat dalam penulisan diri dan sebagainya. Janganlah terpengaruh dengan ChatGPT lah. Sebab betul saya faham. Kan bila you kata biru, dia kata apa? Bisu. Dia macam tu lah. Ada pernah sekali saya try kan. Dia memang jadi merepek lah. Tapi itulah sebab saya kadang-kadang ada rasa teringin juga untuk hasilkan lirik semua kan. Cuma saya nak tahu Datuk punya proses. Mungkin cara orang lain dia punya proses cara lain. Macam Datuk sendiri proses dia macam mana? Setengah orang kena dengar lagu dulu, setengah orang tulis lirik tu, setengah orang nak buat lagu yang ada kena-mena dengan penyanyi tu ataupun kena dengan saya. Macam tu. Datuk sendiri macam mana? Saya memang satu
kata orang satu perangai saya jangan orang bagi saya tajuk, jangan orang bagi saya nak gini-gini, saya tak boleh. Oh, nak blank. Saya nak blank. Okay. Because So, saya nak blank mengisi canvas sendiri. Flexible. Ya, saya ada composer grade 1 lah. Bagi saya, Cah, abang nak Cah buat ni tajuk dia gini. Saya minta maaf, saya tak boleh. Saya tak tahu kenapa tak boleh. Memang saya gitu. Sebab saya tak mau terikat. Kan? Saya kalau dia dah bagi tajuk, saya terikat dengan tajuk tu. Jadi saya kena cari creativity tu dah tak boleh tak bebas. Tak bebas. Tak boleh maximize kan. Saya tak boleh. Jadi dan boleh kata kalau lagu tu kena dengan penyanyi itu kebetulan. Satu contoh yang baik ialah Menaruh Harapan. Menaruh Harapan tu saya tak kenal Zaitun Samion. Lagu tu power betul so, masa zaman-zaman tu. Itulah bila Ali bagi saya lagu tu, saya akan tanya penyanyi perempuan atau lelaki. Umur dia berapa? Sebab saya nak buat lirik mesti kena dengan orang tu. Kalau orang tu budak-budak takkan nak nyanyi lagu. Lagu Menaruh Harapan tu punya powernya Zaitun Samion tu. Saya ingat lagi masa tu saya bekerja dekat kementerian lah. Malam tu kita ada minggu penyiaran dan that big event kan. Ada 300,000 orang yang selalu datang. 2 hari. 2 hari 2 malam. Malam yang Zaitun Samion tu nak nyanyi lagu tu Menaruh Harapan tu. Punya ramai orang datang nak tengok Zaitun Samion sampai roboh. Roboh pentas. Lepas tu saya kena dia macam ada orang bergaduh-gaduh. Saya in charge, saya bertanggungjawab kan untuk event besar tu. Saya kena panggil polis. Dan dahsyat. Lagu tu memang power. Sampai hari ni pun Zaitun Samion masih lagi kekal dikenali dengan lagu Menaruh Harapan. Macam nyanyi sikit. Tahu tak lagu tu? Umi selalu cakap, Umi tahu lagu tu tapi saya bukan penyanyi macam awak. Awak tapi kena tahulah. Saya lagu-lagu boleh tahu. Saya pemberi ilham aja. Saya nyanyi, Umi ikut Dulu aku sendiri. Cuba buat sendiri. Kini masih sendiri. Cuba lah Umi. Awak tu tak akan sendiri. Datuk ni kan dia ngada-ngada je nyanyi lagu tu sebab dia tidak akan bersendiri. Dia banyak keliling dia tu bunga-bunga tu. Betul. Salam terakhir. Kita pergi kepada lagu Inggeris pula, lagu Inggeris. Datuk, saya ya Allah, saya cukup terkesima dengan lagu Standing in the Eyes of the World. Ya Allah, sedapnya. Itu pun Datuk punya lirik. Ya. Orang putih tu, cakap orang putih. Dahsyat. Datuk tak cakap orang putih. Datuk memang sikit boleh lah. Sikit tapi nak buat lirik cakap orang putih bukan senang weh. Sikit tak, tapi itu saya kena jujurnya, itu saya bekerjasama dengan penggubah arranger dia Wak Idris. Lagu tu kita buat untuk Commonwealth. Lagu tema Commonwealth. Commonwealth. So kita dah tahu fokus kita macam mana untuk bagi semangat orang. Tapi ayat-ayat tu baik-baik tu Datuk punya. Iyalah. Sebab kita kena saya cabar orang muda. Nyanyi sikit lagu tu. Standing in the Eyes of the World. Standing in the eyes, standing in the eyes, standing in the eyes. Itu saya ingatlah lirik dia lagu tu memang sangat-sangat hebat Umi. Saya tahu, cuba Umi bagi Afrika saya macam terkejut kan. So itu macam tu. Kalau kita ada tema tertentu, katalah contohnya saya buat lagu iklan misalnya. Ataupun lagu korporat. Itu senang sikit saya nak buat. Sebab macam saya tahu ni untuk sokan Commonwealth. Saya fokus kita kat situ. Jadi perkataan-perkataan kita pun yang sesuai dengan goal kan, semangat tu. Kalau iklan macam lagu patriotik katanya budi bahasa budaya kita. Dia dah cakap kita nak sebarkan gini. So senang. 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 Tapi Datuk, ya Allah. Remy, apa nama yang Kenny, Singaporean? KRM. Kenny Malaysian lah dia. Dia Malaysian lah. Ingatkan orang Singapore. Sebab saya sangat minat mereka. Dan lagu ni ya Allah sedapnya, suratan atau kebetulan. Nyanyi Didi. Lagu tu memang hebat. Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Ini payment lain tau gitu. Mata duitan. Lain tau. Lagu tu pun you juga buat ya Datuk. Ya Allah, lagu tu kan boleh menitiskan air mata. So kan macam inilah saya betul-betul
macam mana nak sebut lah, memang respect you lah, very high respect. Okay, bukan high council lah, high respect. Okay. Macam mana? Okay. Bukan, nanti kejap. Because kan lagu-lagu Datuk ni kan, dia menusuk jiwa dan tidak akan diingat sampai bila-bila. Lagu KRM ni dah lama ni. Oh, lama. Berapa 30 tahun ada dah? Ya. Lebih pada 30 tahun. 60-an pula, 80-an. Tapi itulah lagu-lagu 80-an. Ni lagu-lagu karaoke lah. Yes. Kalau pergi karaoke nyanyi lah. Evergreen sebab budak-budak muda pun akan nyanyi lagu tu. Kena. Sekarang banyak besi orang. Yes. So, ini apa lagi soalan sebelum Umi pindah daripada music kepada something else? Music dan lagu-lagu. Oh, banyaklah soalan Umi tanya. Tadi pun Umi nak tanya something kan. Itu je saya rasa sedih sebab Fauzia Latif dah. Fauzia Ahmad Daud dah. Fauzia Ramli je tak buat lagu. Fauzia Ramli ni dia lebih minat menyanyi lagu orang. Dia tak nak buat lagu dia sendiri. Itu satu. Dia lebih minat berlakon sebab dia memang pernah berlakon dulu. Tengok ada orang cakap mengarah. Mengarah. Dia bukan pengarah macam director kita ni. Dia suka mengarah orang. Ambil ni, ambil tu. Saya selalu kena. Ni cepat ni. Potong rambut lah. Tak suka. Potong rambut tu memang betul. Okay. Kita cerita pasal lagu kan. Jujur daripada seorang lyricist, orang kata legend lah. Bila Datuk sendiri dengar lagu-lagu sekarang, karya-karya sekarang, apa yang sendiri Datuk rasa? Saya tak tahu saya sebagai orang muda, saya nak tanya pendapat. Sebab katanya ada perbezaan di karya dulu dengan karya sekarang. Apa pendapat Datuk sendiri? Saya rasa yalah, muzik ni macam fashion, pakaian dia ada trend. Dia berubah. Macam dulu ada hip hop, zaman kita ada twist, ada agogo, macam-macam. So sekarang ni mungkin sekarang ni saya tak tahu apa trend dia lah. Saya rasa macam tak fokus lah. Masing-masing nak mencuba. Kan? Tapi melodi okey lah. Tapi kalau dari segi lirik pada saya lah, orang lama ni, kita menulis ni mesti dari hati. Sebab selalu saya cakap, the word of arts must come from the hearts. Saya punya pendirian. Then only you can touch another heart. Yes. Hati ke hati. Kalau tak datang dari hati, tak dapat menyentuh hati. Sebab kita menulis ni, ini seni kan. Seni ni sesuatu yang lembut, yang indah, yang boleh menyentuh perasaan kan. Jadi sama ada gembira atau duka, tapi mesti dari hati. Dan mungkin keadaan lirik hari ni, saya rasa kita tak boleh nak salahkan orang muda ni. Mungkin kalau dia punya pendedahan, exposure dia tu, siapa exposure kita lain. Sebab kita ni dulu amat sensitif pada keadaan, kita perasaan orang, jaga hati, dan kita kita patah tak mudah berganti. Patah sukar bertumbuh lagi, hilang tak mudah berganti. Tapi sekarang hilang satu, 10 datang kan. Cepat sangat orang cari ganti. Jadi mungkin kesan pada hati tu tak ada kan. Jadi saya rasa itu antara sebab. Jadi lagu sekarang bulan satu. Lagu lirik sekarang mungkin kurang dari sudut kejiwaan lah. Saya rasa. Sebab katanya dulu punya penggunaan bahasa dengan sekarang beza. Betul. Macam mana boleh ada perbezaan itulah sebab orang-orang sekarang tak sayang bahasa. Dia juga. Adakah sebab kalau ikut kan zaman dulu pun ada juga western punya influence kan. Betul. Beatles semua kan. Betul. Kalau nak kata disebabkan tu tak juga kan. Tapi macam mana boleh ada yang sebut mungkin bukan saya ambil, ada yang sebut macam pencemaran. Betul. Dia macam dah masuk dengan bahasa-bahasa yang pelik. Macam Umi selalu cakap dalam lagu ada ludah sekarang. Itu saya terkilan lah. Saya terkilan sebab pertama saya terkilan kerana kita ni orang Melayu, kita ni orang agama Islam, kita orang Timur, ada adab, ada budaya. So jadi walaupun kita bebas bersuara, tapi tidak ada dalam dunia di mana pun kebebasan yang mutlak. Even di Amerika, even di British yang kata memperjuangkan hak asasi manusia, diorang tak ada kebebasan sepenuhnya. Jadi kita kat sini harus kita kena membatasi diri kita mengikut acuan kita lah. Kenapa kita mesti contohnya nak buat meludah ke, nak menggunakan bahasa yang kasar ke, bahasa yang
tak enak didengar lah. Ya. Sebab pada saya muzik, lirik ni adalah karya seni. Kalau kita nak menamakan hasil kerja kita sebagai karya seni lah. Kalau kita rasa sekadar memenuhi ruang hiburan untuk glamour yang sebentar, lain lah. Okey. Glamour nak tanya dia satu soalan. Sebagai penulis lirik ni, selalu boleh orang kata kat belakang-belakang lah kan. Dia bukanlah ni kan. Jadi kalau penyanyi ni contoh lagu Allahyarham Datuk Seri Nimah Haji Arsyad, kalau dia jalan orang macam orang nak bergambar lah semua kan. Maksudnya kan. Kalau Datuk sendiri ada tak macam bila jalan ni orang datang serbu? Orang tak kenal pun. Orang tak kenal. Itu yang best kan? Sebahagian aja lah. Orang lama mungkin kenal lah. Generasi baru orang tak kenal langsung. Oh, generasi baru tak lah. Tapi kalau zaman dulu masa lagu tengah, contoh lagu Menaruh Harapan tengah naik, Zaitun Sami'on memang kalau orang nak bergambar dengan dia. Kalau Datuk sendiri ada lah, tapi berbanding dengan dia, kita mungkin 10% je lah. Kalau 100 kat dia, mungkin 10 orang je datang kat kita kan. Itu orang dalam apa ni, what shall I say, announcing the song, kita tak tulis penulis lirik siapa, hanya penyanyi. Lagu ini dinyanyikan oleh sekian-sekian kita artis. tak macam di tempat lain, dia orang always mention composer, song composed by, lirik by. Malaysia, saya rasa kita tak tahu. Dalam budaya dan kehidupan kita diajar mengenang budi, mengenang budi. Tapi dalam industri hiburan, somehow tak tahu kenapa sejak dulu orang belakang pentas memang tak dihargai. Yalah. Tak dihargai, tak disebut, tak apa. Yalah, jadi begitu juga tentang pembayaran. Kan artis satu lagu boleh dapat 3-4 ribu. Kan kita ni nak cakap malu. Kan, that's how kita pindah ke satu bidang topik lagi. Okey. Dalam keadaan sekarang ni masyarakat kita senang stres, senang anxiety, senang nak maki hamun orang, senang nak cari perkara-perkara negatif terhadap seseorang. Escapism lah. Something like that, you know. Pada pendapat Datuk lah, orang yang terlibat dalam bidang muzik dan sebagainya. Macam kalau saya buka radio sekarang, tak kira lah radio mana ya, saya buka tu, ya Allah ya Tuhan, hari cuaca macam ini, cuaca tengah teruk sekarang ni, sedih sangat tu. Lepas tu dia mainkan lagu putus cinta, lagu mendayu-dayu tu, jadi membuatkan orang lagi stres, lagi sedih. Jadi apa pendapat Datuk, lagu yang macam mana yang patutnya kita sekarang lah, katalah kita nak masuk ke Ramadan Datuk, kita ada lagu ketuhanan dan sebagainya. Okey, apa pendapat Datuk itu pertama? Ada tak Datuk juga terlibat dengan lagu ketuhanan? Yang boleh bawa kesan sangat positif kepada orang-orang muda lah. Yalah. Ini sebenarnya ni peranan stesen radio lah. Stesen radio. Peranan stesen, peranan apa kata orang, penghibur tu sendiri. Kan? Yalah, kita nak katakan tak boleh ataupun jangan, tak boleh juga. Kan, sebab radio sekarang 24 jam. Dan kebanyakan lagu memang tema tak sedia pun, tema percintaan, tema tu kan. Jadi betul macam Umi cakap, perlu ada lagu-lagu yang memberi semangat. Kan, tapi tak mungkin boleh kita adakan lagu memberi semangat senantiasa. Tak mungkin boleh. Sebab mungkin saya rasa dalam kita punya perpustakaan tak banyak. Tak banyak. Even in the West, even lagu Nustan kebanyakan. Sebab tapi saya banyak juga buat lagu, bunyinya macam lagu cinta. Tapi sebenarnya lain temanya. Bila Datin cakap tentang lagu ketuhanan, saya banyak saya buat lagu tentang ketuhanan. Contoh itulah bila diri disayangi, kau satu-satunya, dia di hati, lagu apa nama, Persada Cintamu, nyanyian Spring, kan? Dan lagu Doa Rahimah Rahim, kan? Jadi itu pada saya contohnya lagi satu, Menaruh Harapan. Menaruh Harapan tu orang mesti ingat lagu putus kasih. Tapi waktu saya buat lagu tu langsung tak terfikir tentang putus kasih. Sebab saya memikirkan kita ni, setiap kita ni, kita lahir ke dunia seorang, kita akan balik seorang juga. Dan kita akan mulai macam-macam ujian selama hidup kita bermula hingga ke akhir. Kan? Ujian itu ialah ada senang, ada susah, kita jumpa dahan rimbun, ada dahan rapuh. Kan? That is life. Simbolik pada life kita.
But selagi kita ada keyakinan pada Tuhan, kita tahu there's hope at the end of the day. Lagu tu sebenarnya motivation, untuk memberi motivation. Tapi orang kata lagu tidak, itu tafsiran pendengar masing-masing, perception masing-masing. Okey Dini, kita dah habis dekat 1 jam dah. Memang kalau cakap pasal Datuk ni dah juga ni memang tak cukup lah masa. Tapi Datuk pun sibuk juga nak menulis lirik lagi kat rumah ni. Boleh nak tulis. Ini tengah fikir ni, tengah buat lirik Aubrey Sweetone. Wah. Oh ya. Ada projek baru. Bagus bagus. Saya ni satu lagi lagu tu, melodi tu lagi sedap. Saya lagi susah nak buat. Genre macam mana tu? Sebab rasa ni rasa sayang. Genre music yang macam mana? Lagu ni dia nak buat, dia dah beritahu Kak, kita buat lirik, kita nak buat a love song. A love happy song, bukan love song yang kecewa, yang sedih, tak ada. It's a totally love song, dia kata yang happy, yang tentang percintaan lah sebalik. Penyanyi tak tahu lagi lah siapa penyanyi. Penyanyi tak tahu siapa. Jadi dia saya dah lama dah lagu tu, dah lama dia. Datuk, lagu paling latest? Paling latest ada 2-3 lagu yang dah bagi, tapi komposer dia kadang-kadang kita buat tak tahu untuk siapa. Tapi yang baru yang baru disiar dah berada di ni nyanyian ni orang lama lah. Azmani ni dulu dia kumpulan sama dengan Salim. Salim Klim. Dia second lead Klim, tapi kerana Salim menjadi dia terketepi. So Iklim ada 2 singa. Ada 2 singa. Salim suara yang ini suara dia lemak lah. Si Azmani. I think boleh YouTube ada. Tajuknya Romantiknya Sandiwara. Wow. Macam mana dapat ilham? Romantiknya Sandiwara, ciptaan Laga. Ni baru keluar lah lagu tu. Is there any like macam ritual yang Datuk kena buat, macam sebelum aku nak buat lirik aku kena just dengar orang contoh dia akan dapat ilham kat dalam tandas. Sorry contoh lah. Dia orang kena minum kopi. Tak ada. Itulah sebab saya kata, saya selalu dah bagi ceramah. Saya kata kalau orang lelaki kata mesti tak rokok, tak ilham. Tak semestinya. Saya rasa apa saja kerja kita kena gerakkan kepala otak kita, minda kita, hati kita nak buat. Susah betul kita nak tamatkan jalan kita ni. Sangat best lah. Thank you so much Datuk. Thank you very much. Terima kasih. Sekianlah saja kepada penonton-penonton podcast ini. Sila continue to support podcast Sembang Rentas Generasi. Umi sebagai YouTuber cepat suruh subscribe, cakap saya nak dengar Umi cakap kepada Kunang Pictures punya YouTube. Lagi tekan subscribe. Tekan subscribe lagi, tekan apa? Lagi tekan butang yang ada di situ. Jangan tekan power button lagi full mati. Off terus. Bye. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.